dia nampak ada macam berjalan di satu tempat, ada satu benda-benda yang macam mengacau kepada dia kan, dia nampak dalam tidur, benda-benda macam itu. Kemudian dalam masa yang sama, dia apabila nak bercakap dengan isteri rasa macam nak marah je. Itu kesan daripada signal yang dia nampak dalam tidur tadi tu, memberi kesan apabila kita berinteraksi dengan pasangan kita. So benda-benda macam ini tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, memang kena ada ikhtiar mandian lah. Bagi saya 7 Telaga Raudhah ni bahan yang perlu kita ikhtiar, yang kita kena gunakan. Macam samurai perfume ni, kalau kita nak bawa ke mana-mana, kalau kita ada emergency case yang berlaku, contoh kalau kita rasa macam tak selesa, terus kita hidu samurai perfume, dalam-dalam samurai perfume ni kita boleh genggam apabila berada dekat tempat kerja orang tak perasan sangat. Kita bekerja, kita genggam samurai perfume dekat office ni, kita buat kerja, sambil-sambil kita buat kerja kan. Kalau kita tak boleh nak genggam, kita boleh masukkan dalam kocik, niat mohon dengan Allah supaya diri kita ni dilindungi daripada anasir-anasir jahat. Sebab doa itu sebagai satu benda yang penting kita kena buat. Tapi orang yang ada gangguan ni tadi, dia sebenarnya dia berlawan dengan doa tu. Dia kadang-kadang dia tak mampu, dia nak amal dah tapi dia letih. Bila letih tu kadang dia memerlukan wangi-wangian yang menyebabkan benda itu dia akan undur balik. Dia terasa tak selesa sebab sifat yang ada pada wangian ini agak tajam. Macam samurai perfume ni agak tajam, 7 Telaga Raudhah ni pun tajam. Menyebabkan gangguan tu apabila nak datang, dia tengok ada benda ni, dia jadi macam tak selesa lah. Itu saja, bukan maksudnya benda ni, wangian ni mendatangkan kepada benda syirik, tak. Sebab memang Allah dah ciptakan wangian itu sesuatu benda yang boleh menyebabkan gangguan itu tak selesa dengan kita.